Ada 3 perkara yang membuatkan kita rugi ketika mana kita berada dalam hari Jumaat. Kita masuk dalam hari Jumaat tapi kita keluar daripada hari Jumaat dalam keadaan kita rugi. Share dulu video ni, repost video ni, copy link bagi kepada semua umat Islam yang berada di dunia ni, bagi kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Saya minta tolong sangat-sangat kepada hampa semua yang rasa penting untuk video ini dikongsikan. Tolong sebarkan seluas-luasnya kerana kita nak pastikan setiap daripada orang Islam tidak melakukan perkara yang rugi ini. Yang pertama sekali, mereka yang meninggalkan selawat pada hari Jumaat. Tolonglah perbanyakkanlah selawat pada hari Jumaat kerana banyak sangat kelebihan orang yang memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, mereka yang tidak pergi awal ke masjid untuk salat Jumaat. Kenapa? Kerana kita tak berebut untuk nak mengambil pahala yang besar bagi siapa yang sampai awal ke masjid pada hari Jumaat. Yang ketiga, orang yang paling rugi adalah mereka yang tidak mengambil kesempatan berdoa pada waktu yang mustajab doa pada hari Jumaat. Allahu Akbar. Ruginya kita berada pada hari Jumaat tetapi tidak mendapat kelebihan ketika mana kita berada di dalam hari Jumaat. Ya Allah, jadikan hari Jumaat hari yang kami mendapat rahmat, kasih sayang, dimustajabkan akan doa kami. Allahumma stajib doa'ana ya Allah. Ramai-ramai yang tengah tengok video saya ni, boleh tak sama-sama kita komen amin? Komen apa tuan-tuan? Komen amin. Kita sebarkan video ini seluasnya. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat daripada kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Saya doakan hampa semua dapat sampai ke Jumaat yang akan datang, diberikan keampunan serta kebaikan pada hari Jumaat hari ini. Muallim Muda Anas, sebarkan ilmu, semoga bermanfaat.